Aina Wazir berdiri di koridor Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh. Memegang sebuah beg plastik berisi barangan peribadi ibunya. 5 hari telah berlalu sejak pengebumian Anzalna Wazir. Tetapi rasa pilu masih mencengkam dadanya, membuatkannya sukar untuk bernafas. Gadis berusia 18 tahun itu terasa hilang di dunia yang luas ini tanpa satu-satunya insan yang dia ada. Seorang jururawat di Jabatan Onkologi. Seorang wanita berusia lewat 50-an. Memandangnya dengan penuh simpati. Adik. Masih ada sepasang telekung dan selipat arwah. Makcik dah kumpulkan semua barang di atas meja. Takziah ya. Nak. Ibu kamu seorang yang sangat baik. Sangat sabar. Kami semua sayang padanya sepanjang dia di sini. Aina. Seorang gadis yang lemah lembut. Berkulit sawo matang dengan rambut ikal panjang dan mata yang redup. Hanya mengangguk. Tidak berani bersuara. Tekadnya terasa tersekat setiap kali seseorang menyebut tentang ibunya dalam bentuk lampau. Hanya seminggu yang lalu. Anzalna masih hidup. Masih bergurau walaupun menahan sakit. Merancang untuk keluar dari hospital yang tidak pernah menjadi kenyataan. Terima kasih untuk segalanya. Aina akhirnya berjaya bersuara. Atas layanan dan kebaikan makcik. Dia bergegas menuju ke pintu keluar. Tidak mahu menghabiskan walau sesaat pun lagi di dalam bangunan yang berbau ubat-ubatan dan penderitaan itu. Di luar. Pagi itu terasa hangat. Matahari bersinar terang. Dan ia terasa seperti satu penghinaan. Bagaimana dunia boleh terus berjalan seperti biasa sedangkan dunianya telah musnah sepenuhnya? Di rumah. Di pangsapuri 2 bilik mereka di pinggir bandar Ipoh. Aina meletakkan beg itu di atas meja makan. Dia tidak sanggup membukanya. Setiap barangan milik ibunya seolah-olah menyimpan kehadirannya. Kehangatannya. Akhirnya. Dengan mengumpul segala kekuatan. Dia mengeluarkan telekung biru kegemaran ibunya. Selipar bersulam bunga. Dan koleksi sajak Usman Awang yang sering dibaca oleh ibunya pada minggu-minggu terakhirnya. Ketika Aina mengangkat telekung itu untuk disimpan di dalam almari. Sehelai kertas berlipat 4 jatuh dari koceknya. Gadis itu mengerutkan dahi. Ibunya seorang yang sangat teliti dan tidak pernah meninggalkan barang yang tidak perlu di dalam poket. Membuka lipatan kertas itu. Aina melihat tulisan tangan ibunya yang sangat dikenalinya kemas dan cantik. Untuk Aina sayang. Jika kamu membaca surat ini, bermakna ibu sudah tiada lagi bersamamu. Ibu tahu kamu sangat sedih sekarang. Dan maafkan ibu kerana meninggalkanmu sendirian. Tapi ibu tak boleh pergi tanpa memastikan masa depanmu terjamin. Tepat 3 bulan selepas pemergian ibu. Datanglah ke pusara ibu pada pukul 2 petang. Akan ada seseorang menunggumu di sana. Seseorang yang akan membantumu memahami banyak perkara yang ibu tidak sempat ceritakan. Percayalah padanya. Dia seorang sahabat yang sangat rapat. Ingat. Ibu akan sentiasa menyayangimu dan melindungimu di mana sahaja ibu berada. Ibumu. Aina membaca nota itu berkali-kali.
Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ibu telah merancang segalanya. Dia tahu dia tidak akan sembuh. Dan siapakah sahabat ini? Seingat Aina, ibunya tidak mempunyai kawan rapat. Hanya rakan sekejar dari perpustakaan awam negeri Perak dan beberapa jiran yang dia bertegur sapa. Persoalan demi persoalan bermain di fikirannya. Ibunya sentiasa seperti sebuah buku yang terbuka untuknya. Mereka berkongsi segalanya. Tiada rahsia. Atau begitukah yang Aina sangkakan? Anzal Nawazi adalah seorang wanita yang luar biasa. Pada usia 47 tahun. Dia kelihatan lebih muda. Langsing. Elegan. Dengan mata yang bijak dan senyuman manis. Dia bekerja sebagai ketua pustakawan. Meminati sastera klasik Melayu. Dan membesarkan anak perempuannya seorang diri. Dia jarang bercakap tentang suaminya. Ayah Aina. Hanya mengatakan bahawa dia meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya ketika Aina baru berusia setahun. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keadaan samar. Aina secara mekanikal pergi bekerja di sebuah kafe kecil di Ipoh Old Town. Tempat dia bekerja sebagai barista selepas sekolah. Dia belajar untuk peperiksaan akhirnya. Mengemas barang-barang ibunya. Tetapi fikirannya sentiasa kembali kepada nota misteri itu. Seminggu kemudian. Jiran mereka. Makcik Salmah. Yang kadang-kadang menjaga ibunya ketika Aina bekerja atau di sekolah. Datang menziarah. Macam mana keadaan kamu? Aina? Tanyanya dengan simpati sambil duduk di dapur dengan secawan teh panas. Kamu okey ke? Saya okey. Aina berbohong. Makcik Salmah. Ada tak ibu menulis surat kepada sesiapa? Atau menelefon seseorang masa saya tiada di rumah? Makcik Salmah menggelengkan kepalanya. Tak ada pula makcik perasan. Cuma beberapa bulan terakhir ni, ibu kamu nampak sibuk sikit. Dia banyak duduk di meja menulis sesuatu. Makcik ingatkan dia simpan diari. Tapi, ada sekali 2 posmen hantar surat berdaftar. Ibu kamu terus simpan. Tak tunjuk pun. Katanya urusan kerja perpustakaan. Jantung Aina berdegup kencang. Jadi memang ada surat menyurat. Tapi dengan siapa? Dan di mana surat-surat itu sekarang? Selepas jirannya pulang. Aina melakukan pencarian menyeluruh di dalam pangsapuri itu. Dia memeriksa setiap almari, laci, dan celahan lantai. Tetapi dia tidak menemui sebarang surat. Sebaliknya, di dalam laci paling dalam di meja ibunya, di belakang gambar-gambar lama, dia menemui sebuah buku catatan kecil berkulit tebal. Aina tidak pernah melihatnya sebelum ini. Membukanya ke halaman pertama. Dia melihat satu catatan ringkas, bermula 12 Februari. Doktor kata ada 6 bulan hingga setahun. Perlu siapkan segalanya untuk Aina. Halaman-halaman seterusnya dipenuhi dengan tulisan kecil. Tetapi ia hanyalah senarai tugasan dan alamat.
Namun di salah satu halaman terakhir, dia menemui satu catatan, Taman Peringatan Nirdana Shah Alam. Seksyen 15. Baris 7. Setuju tepat 3 bulan. 2 petang. Semuanya sudah sedia. Aina cepat-cepat mengira. Ibunya meninggal pada 15 April. 3 bulan kemudian adalah tepat 15 Julai. Jadi, nota itu bukan kebetulan. Ibunya benar-benar telah merancang semuanya. Masa berlalu dengan perlahan. Aina lulus peperiksaan akhirnya dengan cemerlang. Tetapi ia tidak membawa kegembiraan. Ibunya sangat mengimpikan untuk berada di majlis graduasinya. Hari graduasi menjadi satu ujian berat bagi Aina. Dia cuba tersenyum dan mengucapkan tahniah kepada rakan-rakannya. Tetapi di dalam hatinya terasa kosong. Pada awal bulan Julai, sesuatu yang aneh berlaku. Ketika Aina pulang dari kerja, dia perasan ada seseorang mengekorinya. Apabila dia menoleh, dia melihat seorang lelaki pertengahan umur berpakaian gelap. Jantungnya berdegup kencang. Dia segera masuk ke sebuah kedai sebaneka 24 jam. Dari tingkap, dia melihat lelaki itu teragak-agak seketika sebelum berlalu pergi. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki yang lebih tua masuk ke kafenya. Dia memesan secawan kopi dan duduk lama sambil sesekali memandang Aina. Akhirnya, dia mendekati kaunter. Maaf, nama Cik Aina binti Wazir? Ya, jawab Aina berhati-hati. Encik siapa? Nama saya Ishak. Saya seorang penyiasat persendirian. Saya bekerja bagi pihak seorang klien yang telah mencari keluarga Wazir selama bertahun-tahun. Dunia Aina seakan terhenti. Penyiasat? Siapa yang mencarinya dan ibunya? Dan kenapa? Saya tak faham, kata Aina. Klien saya berniat baik. Dia telah mencari kamu selama hampir 17 tahun. Tetapi Aina tetap tegas. Maaf. Saya tak bersedia untuk berjumpa sesiapa. Penyiasat itu mengangguk. Meninggalkan kad perniagaannya di kaunter dan berlalu pergi. Aina merenung kad itu lama. Encik Ishak. Penyiasat persendirian. Dengan hanya seminggu lagi sebelum tarikh yang ditetapkan, Aina memutuskan dia pasti akan pergi ke tanah perkuburan itu. Rasa ingin tahu dan harapan untuk mengetahui sesuatu yang baru tentang ibunya mengatasi rasa takut dan ragu-ragu. 15 Julai adalah hari yang cerah dan hangat. Tepat pukul 2 petang. Dia sudah berada di Taman Peringatan Nirdana di Shah Alam. Ia adalah sebuah tanah perkuburan moden yang dijaga rapi. Dengan landskap yang indah dan tasik yang tenang. Pusara ibunya terletak di bahagian baru. Aina mendekati pusara yang sudah dikenalinya. Dengan batu nisan yang terukin nama ibunya. Dia meletakkan bunga segar di atasnya dan berbisik. Ibu. Aina datang seperti yang ibu minta. Aina? Gadis itu terkejut dan menoleh. Berdiri beberapa langkah darinya adalah seorang lelaki tua.
berusia sekitar 60 tahun. Dengan rambut beruban dan mata yang redup. Dia memakai sut gelap dan memegang sejambak bunga mawar putih. Pakcik. Pakcik ke orang yang ibu tuliskan? Aina bertanya tidak pasti. Lelaki itu mengangguk dan melangkah lebih dekat. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Tetapi juga kelegaan. Nama saya Ilyas Tarmizi. Saya sepupu pertama ibu kamu. Takziah. Aina. Anzalna seorang wanita yang hebat. Sepupu? Aina memandangnya dengan keliru. Tapi ibu tak pernah cerita tentang saudara mara. Ilyas Tarmizi mengeluh berat. Ini cerita yang panjang dan rumit. Aina. Ibu kamu seorang yang sangat kuat egonya. Kami bergaduh besar bertahun-tahun dahulu kerana salah faham. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir sebelum pemergiannya, kami berdamai. Dia menulis surat kepada saya, memberitahu tentang penyakitnya dan meminta saya untuk membantumu. Mereka duduk di bangku di bawah sebatang pokok yang rendang. Lelaki tua itu mengeluarkan sampul surat tebal dari poket jaketnya. Ibu kamu minta pakcik berikan ini. Tapi sebelum tu, pakcik perlu ceritakan kisah keluarga kita. Doktor Ilyas Tarmizi, seorang pakar bedah jantung yang dihormati di Institut Jantung Negara, mula bercerita. Dia dan Anzalna membesar bersama di sebuah kampung sebelum keluarga mereka berpindah ke bandar. Mereka sangat rapat seperti adik-beradik. Selepas ibu bapa mereka meninggal dalam kemalangan, Anzalna tinggal dengan ibu saudaranya yang garang. Di kolej, Anzalna bertemu dengan suami pertamanya, ayah Aina, Razak Hamid. Dia seorang pelajar pengarahan yang kacak, berbakat, dan menawan dari Fakulti Seni Kreatif. Mereka jatuh cinta pandang pertama. Ayah kamu, dia masih hidup? Aina bertanya dengan suara bergetar. Ya. Dia seorang pengarah teater dan filem yang agak terkenal di Kuala Lumpur sekarang. Namanya Razak Hamid. Ilyas menceritakan bagaimana kejayaan telah mengubah Razak. Dia mula curang dengan pelakon-pelakon di bawah arahannya. Anzalna, seorang yang sangat setia, tidak dapat menerima pengkhianatan itu. Kenapa pakcik tak bantu ibu? Ilyas menunduk dengan rasa bersalah. Skim kesilapan terbesar pakcik. Pakcik fikir dia bertindak salah. Menghancurkan keluarga kerana kelemahan seorang lelaki. Kami bergaduh teruk. Pakcik memanggilnya angkuh. Selepas itu, dia membawa kamu pergi tanpa memberitahu sesiapa ke mana tujuannya. Dan ayah mencari kami setiap hari. Aina. Dia mengupah penyiasat persendirian. Encik Ishak itu. Dia tidak pernah berhenti berharap. Razak tidak pernah berkahwin lagi. Dia kata, kehilangan kamu berdua adalah tragedi terbesar dalam hidupnya. Ilyas menyerahkan sampul surat tebal itu kepada Aina. Di dalam ni ada alamatnya. Nombor telefon.
Dan beberapa pucuk surat yang dia tulis untuk ibu kamu selama ini. Tetapi tidak pernah sampai. Juga ada buku simpanan atas nama kamu. Anzana menabung untuk pendidikanmu sejak kamu lahir. Di rumah. Aina teragak-agak sebelum membuka sampul itu. Di dalamnya ada beberapa helai kertas berlipat. Buku simpanan. Kad perniagaan. Dan 2 keping gambar. Gambar pertama menunjukkan seorang lelaki berusia pertengahan 40-an. Tinggi. Dengan rambut gelap yang mula beruban di pelipis. Berdiri di sebelah poster teater di Istana Budaya. Pengarah, Razak Hamid. Gambar kedua menunjukkan ibu dan ayahnya yang masih muda. Memegang seorang bayi perempuan kecil. Ketiga-tiga mereka tersenyum bahagia. Ayah. Bisiknya. Menyentuh gambar itu. Surat pertama adalah dari ibunya. Aina sayang. Maafkan ibu kerana menyembunyikan kebenaran tentang ayahmu. Ibu fikir ibu melakukan perkara yang betul. Melindungimu dari kesakitan. Tetapi setiap orang berhak mengetahui asal-usul mereka. Razak Hamid adalah ayahmu. Ya. Dia melakukan kesilapan. Tetapi ibu terlalu angkuh untuk memaafkan. Sekarang ibu sangat menyesal. Di dalam sampul ini ada surat-suratnya. Keputusan untuk bertemu dengannya adalah di tanganmu. Tapi ketahuilah, dia seorang yang baik dan sangat menyesali kesilapannya. Di dalam buku simpanan itu ada 350 arim. 000. Semua yang dapat ibu simpan dari gaji kecil ibu sebagai pustakawan. Jangan ulangi kesilapan ibu. Jangan biarkan ego menghancurkan ikatan keluarga. Maafkan kami berdua. Ibumu yang sentiasa menyayangimu. Aina mengesat air matanya dan mengambil surat seterusnya. Dari ayahnya. Bertarikh pada hari lahirnya yang ke-17. Anakku sayang. Ayah tak tahu di mana kamu tinggal. Bagaimana rupa kamu? Atau apa impianmu? Tapi setiap hari ayah memikirkanmu. Ibu kamu menganggap ayah tidak layak menjadi ayahmu. Dan dia betul. Ayah melakukan kesilapan yang tidak dapat ayah maafkan pada diri sendiri. Tapi jika kamu sudi berjumpa, ayah akan sangat gembira. Ayah bersedia untuk memohon maaf selama yang diperlukan. Kamu adalah anak ayah. Darah daging ayah. Dan ayah sanggup melakukan apa sahaja untuk menebus kesalahan ayah. Dengan kasih sayang dan harapan. Ayahmu. Razak. Terdapat beberapa lagi surat dari tahun-tahun yang berbeza. Setiap satu dipenuhi dengan kerinduan dan penyesalan. Aina mengambil telefonnya. Setelah beberapa kali mencuba dan membatalkan panggilan, dia akhirnya mengumpul keberanian dan mendial nombor itu. Hello? Suara di hujung talian itu garau. Sedikit letih. Tetapi menyenangkan. Ini Encik Razak Hamid? Aina bertanya dengan suara bergetar. Keheningan seketika. Kemudian. Ya Tuhan. Aina?
Inikah kamu? Anakku? Ya. Ini saya. Bisik Aina. Air mata kedengaran dalam suara ayahnya. Sayangku. Ayah sudah lama menunggu panggilan ini. Mereka berbual selama hampir sejam. Razak bertanya tentang kehidupannya, pelajarannya, dan rancangan masa depannya. Aina perlahan-lahan menjadi tenang. Ayahnya ternyata seorang yang sangat baik dan menarik. Aina, sudikah kamu datang ke Kuala Lumpur? Ayah sangat ingin bertemu denganmu. Pinta Razak. Keesokan harinya, Aina membuat keputusan. Dia akan pergi ke Kuala Lumpur. Dia merasakan ibunya mahu dia melakukannya. Perjalanan dengan kereta api ETS dari Ipoh ke KL Sentral terasa begitu mendebarkan. Di stesen yang sibuk dan sesak itu, Aina melihatnya. Seorang lelaki tinggi lampai dalam sut kelabu yang elegan. Berdiri di pintu keluar dengan sejambak bunga mawar putih. Rambutnya telah beruban sepenuhnya. Tetapi matanya tetap sama seperti dalam gambar. Redup dan penuh perhatian. Ayah, katanya perlahan. Razak memeluknya dengan erat. Seolah-olah takut dia akan hilang. Mereka berdiri di tengah-tengah stesen yang bising. Berpelukan dan menangis. Kedua-duanya faham. Inilah saat yang mereka tunggu selama bertahun-tahun. Kamu sangat cantik, bisik Razak. Seperti arwah ibu kamu masa muda. 2 hari di Kuala Lumpur mengubah seluruh hidup Aina. Dia melihat dunia yang berbeza, dunia teater, seni, dan peluang yang luas. Ayahnya membawanya melawat istana budaya, memperkenalkan kepada para pelakon, dan menceritakan tentang keajaiban dunia pementasan. Pernah terfikir untuk ceburi bidang lakonan? Tanya salah seorang pelakon wanita terkenal. Kamu ada wajah yang ekspresif. Aina. Buat pertama kalinya, Aina mula mempertimbangkan jalan yang berbeza. Ayahnya mencadangkan agar dia mencuba nasib di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara. Pada 1 Ogos, Aina sekali lagi menaiki kereta api ke Kuala Lumpur. Kali ini dengan niat untuk tinggal lama. Selamat pulang, anakku, kata Razak sambil tersenyum lebar. Perkataan pulang terasa asing, tetapi menyenangkan. Persediaan untuk uji bakat Aswara sangat sengit. Razak mendapatkan guru dokal, koreografer, dan jurulatih drama terbaik untuknya. Setiap hari dipenuhi dengan latihan. Aina bekerja keras. Dan dalam beberapa minggu, dia menjadi lebih yakin. Pada hari uji bakat, Aina melangkah masuk ke dewan dengan debaran di dada. Dia memilih untuk menyampaikan monolog dari drama klasik Melayu dan menyanyikan lagu kegemaran ibunya, Getaran Jiwa. Dia melakukan yang terbaik. Mencurahkan segala emosi dan latihan yang telah dilaluinya. 3 hari kemudian, keputusan diumumkan. Nama Aina binti Wazir ada dalam senarai pelajar yang diterima masuk ke Fakulti Teater.
Ayah. Saya berjaya. Jeritnya dalam telefon. Razak dan Doktor. Ilyas menangis kegembiraan. Pada musim bunga berikutnya, Doktor. Ilyas berpindah ke Kuala Lumpur. Dia menerima jawatan di IJN dan menyewa sebuah pangsapuri berdekatan dengan rumah Razak. Sekarang saya ada anak perempuan dan seorang abang. Gurau Razak. Keluarga yang sebenar. Mereka sering berkumpul. Makan malam. Pergi ke teater. Dan berjalan-jalan. Aina. Razak. Dan Ilyas. 3 jiwa yang telah disatukan semula oleh perancangan terakhir seorang wanita yang bijaksana. Saya rasa ibu sedang melihat kita dari atas dan tersenyum. Kata Aina pada suatu petang sambil mereka duduk di beranda pangsapuri ayahnya. Rancangannya berjaya. Kita menjadi sebuah keluarga. Pelajaran terakhir ibumu. Kata Ilyas sambil termenung. Pelajaran tentang kemaafan dan kasih sayang. Ya. Razak bersetuju. Anzalna mengajar kita perkara yang paling penting. Keluarga lebih penting daripada ego. Dan cinta lebih kuat daripada dendam. Pada ulang tahun ketiga pemergian ibunya, mereka bertiga kembali ke pusarannya di Shah Alam. Mereka meletakkan bunga dan berdiri dalam diam. Masing-masing berterima kasih kepada Anzalna atas kebijaksanaan dan pengorbanannya. Ibu. Kata Aina sambil menyentuh batu nisan yang sejuk itu. Kami hidup seperti yang ibu mahukan. Kami bahagia. Kami sebuah keluarga. Terima kasih untuk pelajaran terakhir ibu. Pelajaran terpenting dalam hidup kami. Dan ketika mereka meninggalkan tanah perkuburan itu, ketiga-tiga mereka merasakan seolah-olah Anzalna Wazir berjalan di sisi mereka, memberkati kebahagiaan mereka. Pelajaran terakhirnya pelajaran tentang cinta, kemaafan, dan kebijaksanaan akan selamanya kekal di dalam hati mereka. Menerangi jalan menuju kebahagiaan sejati. Adakah anda menyukai cerita ini? Dari bandar manakah anda mendengarnya? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Saya tidak sabar untuk membacanya. Jika anda suka, anda boleh menyokong saya dengan menghantar super thanks agar saya dapat terus membawakan lebih banyak cerita seperti ini. Terima kasih banyak atas sokongan anda. Jumpa anda di cerita kehidupan seterusnya. Dengan penuh kasih sayang dan hormat.